Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Epul, jumpa lagi dalam channel Pod Maya. Let's go! Okay guys, terima kasih kepada korang yang dah subscribe. Awal-awal ucapan terima kasih ni khas untuk korang yang dah follow channel ni dari first episode sampailah episod kali ni. Kita orang pernah bawa gamers, kita pernah bawa influencer, kita pernah bawa tiktokers, artis of course yang pernah join event-event kita orang. Dan podcast kali ni bersiaran secara langsung di persiaran Jalan Datuk Haji Ismail Hassan Keluang, Johor, bersempena Full Religious Tour Johor yang dibawakan secara eksklusif oleh Pak Maya Festival Management dengan kerjasama Tourism Johor bersempena Tahun Melawat Johor 2026. Mukadimah panjang sikit lah, sebab tahun 2026 ni adalah tahun melawat Johor guys. Apa yang ada dekat negeri Johor, yang baik, yang tak baik pun kita orang kongsikan dengan korang. Sekurang-kurangnya korang yang tak pernah sampai ke negeri Johor ni tahulah kan, tak semuanya indah. Bak kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Normal lah, manusia pun ada baik buruk, tempat pun ada baik buruk. Termasuklah apa yang kita bakal borakkan pada kali ni, ada baik dan buruknya juga yang akan kita kongsikan. Tetamu untuk Pod Maya yang kali ni adalah seorang influencer dan juga usahawan yang telah pun membawakan satu jenama dan juga produk yang berasaskan buah-buahan. Juga popular di negeri Johor, ada juga di negeri-negeri lain. Tapi yang bestnya, mereka naik daripada bawah dan banyak orang kejam. Siapa tu? Dia orang adalah Kek Durian Duriami. Hello, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih senang dipanggil Musang Queen. Ya, Musang Queen. Kenapa? Sebab kita menjualkan barang makanan daripada durian kan. Jadi saya nak lebih dikenali dengan nama Musang Queen. Tapi selalunya kalau penjual-penjual durian, dia orang tahu Musang Queen ni teka. Ya. Durian teka. Betul. Okay, so bila sebut Musang Queen, lepas ni Musang Queen is very like macam special je. Special. So bila kita dah letakkan diri kita tu into dengan apa yang kita nak bawa tu, kita akan rasa lebih dekat lah. Betul. Awak sejujurnya penggemar durian? Penggemar durian, tetapi saya tak gemar durian yang saya gunakan sekarang. Pula. Faham. Macam durian sekarang yang kita guna D24, kita guna Musang King, tapi saya tak makan dua durian tu. And semasa saya membuat kek durian pun, saya tak makan durian tu. Saya akan suruh staff saya rasa. Saya tak boleh makan banyak, saya sakit kepala. Oh begitu Tapi kenapa memilih? Sebelum kita nak tanya soalan tu, sebab kita pun tahu kek durian ni dah mula viral agak lama. Kalau tak silap saya, sebelum cerita-cerita tu awak dah dikecam-dikecam tu, dah ada kek durian dan sebagainya. Tapi bila bermulalah episod dah mula dikecam, dan you guys pun tahulah apa kecaman-kecaman tu. Tapi kita nak bagi tahu juga, mungkin ada yang tertinggal bas ke apa ke, ada yang kata masam. Jadi kenapa awak rasa macam tak apalah, kena kecam pun kena kecam lah, nak juga buat kek durian walaupun dah ada? Asam garam perniagaan memang macam tu. Ya, kalau tak dikecam, tak dikenali. So kecaman itu perlu untuk suatu perniagaan pada zaman sekarang. Jadi kecaman itu kita terima daripada dua side, daripada side buruk dan juga side yang baik lah. Macam apa yang saya beritahu tadi, kecaman tu penting untuk perniagaan pada zaman sekarang. Saya rasa saya suka cara awak handle kecaman tu, sebab saya tengok jugalah konten-konten yang awak upkan, komen-komen, ada yang begitu, ada yang begini. Tapi cara awak memeriahkan dan meraihkan komen tu dengan cara ya santai, bersahaja. Ada makcik depan sebelah kata gitulah kan. So bila kecaman tu datang, kita tak boleh nak elak. Ada yang suka, of course akan muji. Betul. Ada yang tak suka, mungkin mengeji ataupun komen yang negatif. So betul. Kenapa awak rasa komen tu datang? Adakah betul-betul waktu tu awak sendiri rasa masam ke, ataupun ada unsur-unsur negatif yang cuba menjatuhkan ke? Okay, sebab saya menjual kek durian. So apa yang kita guna untuk durian ni, memang saya mengaku durian yang saya guna memang tiada sebarang masakan. Bila saya tiada sebarang masakan, kita memang guna fresh.
which is durian tu kita ambil daripada durian yang telah dikopek, daripada durian kita ambil, kita buangkan, asingkan biji dia dengan isi dia, dan isi tu terus kita masukkan dalam kek. Jadi dalam proses itu masa juga dengan cuaca outdoor, sebab kita kan event, bila event kita buat kat outdoor fresh. Jadi dia boleh mempengaruhi, sebab durian pun kita nak ajar orang banyak-banyak pun nanti kan benda ni memang orang dah tahu, durian memang tak boleh tahan lama. Dia memang kalau orang jual durian pun dia akan cakap you memang either makan terus dekat situ ataupun tak ada pun you nak bawa balik simpan seminggu, tak ada. Durian memang kita nak makan, enjoy makan kat situ, buka makan terus. Betul. Jadi untuk production kek durian untuk event semenjak ni dia punya production melebihi kapasiti. Macam contoh kita boleh menghasilkan 1,000 satu hari macam tu, ikut crowd kita. Jadi selalunya kejadian ada masam tu kita tak dapat elakkan, tetapi dia tidaklah dalam percentage. Contoh production untuk hari tu mungkin akan terkena 5% ataupun 1%. Faham. Ya, itu akan terjadi dan mungkin itu terkena kepada seseorang itu dan dia memviralkan. Ya. Tapi disebabkan itulah rezekinya lebih melimpah ruah. Alhamdulillah semakin dikenali. Dia semakin dikenali dan datang pula satu lagi isu. Ya. Iaitu bukan sahaja dikecam oleh netizen, malah juga dikecam oleh pengusaha. Ya, betul. Bakery dan sebagainya. Ya, betul. Sebab apa, dengar ceritanya awak patent kan? Ya, betul. Dia ada dalam kita nak memulakan bisnes ni kan, kita perlu unik daripada orang lain. Kita ada 10 orang yang menjual nasi lemak kan, tapi kenapa orang nak beli dengan kita? Sama juga kek durian ni, saya tak cakap saya yang orang pertama yang buat dekat Malaysia ni, bukan. Dia daripada tahun 2008. Kalau kita tengok pun ada penjual kek durian, tapi dia bentuk dalam kek birthday tau. Dan bila kek durian ni dalam keadaan kek biasa orang memang buat untuk kek hari jadi, dia besar. Tapi kita nak buat dia dalam bentuk yang di mana orang boleh makan anytime. You tak perlu tunggu birthday untuk dapat benda kek durian ni. Jadi bila kita buat dalam saiz yang lebih, kita ada 2 saiz. Okey. Satu saiz yang besar macam ni, besar tapak tangan ni, harga dia 39. Yang ni 19. Ini yang selalu memang kita jual dekat event lah. Yang ni memang selalu yang orang nak cuba rasa betul ke begini, begitu ke begini, dia akan ambil saiz kecil. Tapi selalunya kalau nak makan ramai-ramai, diorang akan ambil yang ni. Tapi selalunya tak cukup lah. Betul lah. Okay. Sebab kalau kita tengok bila cakap berkenaan kek, peminat-peminatnya terdiri daripada semua lapisan masyarakat. Kanak-kanak, of course wanita, dan tak dinafikan lelaki pun dah mula pandai makan manisan. Sebab belajar daripada isteri, tengok isteri makan macam sedap, mula-mula ambil sesudu. Kalah isteri isteri ambil yang kecil, suami ambil yang besar dah. Tu cerita dia. Lelaki ni jangan diajar. Bila dah tahu benda tu sedap, dia akan repeat dan repeat. Dan bila bercakap berkenaan dipatentkan tu, bila dah ada jenama-jenama, adakah awak pantau setiap kali ada yang cuba meniru dan mengambil tindakan? Sebab bila kita dah patentkan, kita tak nak ada orang yang cuba meniru sebagainya lah. Itulah tujuan kita patentkan dan IPO benda tu. So bila ada yang cuba, adakah awak dengan tegas menolak mengambil tindakan kepada mereka yang sebulat-bulatnya 100% meniru apa yang awak buat? Jujur saya cakapkan, sepanjang kita buat tour, bila kita ke sesuatu tempat and bila benda tu viral, mereka nampak kita punya kek durian, nampak design kita, ada yang selepas kita dah habis event, dia orang buat seperti kita, tetapi tidak akan sama. Cuma sebenarnya saya akan bagi salam je lah. Saya akan pergi dekat komen tu, saya akan pergi dekat video tersebut, saya akan bagi tahu boleh nak buat kek durian. Saya tak ada pun cakap saya seorang je boleh jual kek durian. Semua orang pun boleh jual kek durian. Tetapi ada sebab kenapa saya buat pattern saya ini, di mana ini design untuk durian mi sahaja, supaya tiada kekeliruan. Sebab kadang-kadang orang nak beli kek durian yang macam gini, yang durian mi, tapi dia terbeli orang lain punya. Faham. Nanti bila orang lain tu jual tidak seperti yang kek durian tu juga. Ya, nanti dia komennya dekat kita. Jadi di situ saya harap kesefahaman ataupun pemahaman sendirilah daripada para baker sekalian.
Sebelum tu saya minta maaf dahulu. Bukan saya nak conquer untuk kek durian ni, tidak. Boleh je nak jual kek durian tapi bukan design yang ni. Dia ada sebab saya nak menjual ini di event. Kita pun dah pandang benda ni ke hadapan. Bukan saya nak jual hari ni untuk pandang hari ni saja. Kita dah pandang benda ni untuk dikomersialkan, untuk diperluaskan lagi. Jadi saya buat ini bersebab saya tak nak ada apa-apa kemungkinan yang memburukkan saya punya branding. Ya, dan antara yang dipatentkan adalah inilah Bentuk yang ni. bentuk Yang ni yang paling special lah yang ni. Yang Kalau ni anda boleh memang bentuk ni memang tidak boleh ditiru oleh mana-mana peniaga. Dan juga yang ini memang design original daripada kek durian Duriami. And kita ada lagi satu design yang berbentuk love, yang itu pun original daripada Duriami. Korang boleh cari dekat mana-mana pun, memang tak ada pun design ni. Betul? Kek durian yang bentuk yang macam bake cake birthday tu ada, tapi yang bentuk ni memang tak ada. Memang kek durian yang buat, yang bentuk love tu pun memang original daripada saya, daripada kek durian Duriami. Ya, sebab mereka sebelum patentkan pun mereka ada buat research, dan mereka pun bertanya kepada yang lebih pakar. Sampai di pihak atasan pun mereka pun akan maklumkan, oh yang ini tak boleh, dah ada dan sebagainya. So bila kita dah buat ke satu tahap IPO patent dan sebagainya, bersebablah macam dimaklumkan tadi tu, harapnya merungkai bakers sekalian yang sebelum ni mengecam dan sebagainya, bukanlah menghalang korang untuk buat. Boleh teruskan. Sekarang ni kita ke arah tahun melawat Johor 2026. Adakah awak nampak kek durian ni mampu untuk mempromosikan negeri Johor amnya, untuk mengajak lebih ramai datang, mengenali, dalam masa yang sama mencuba juga kek durian Duriami? Ya, sebenarnya saya ni orang Johor, IC01. Yes. Saya IC01. Sebab itu dan kita memang nak orang Johor. Sebab tu kebanyakan kita punya tour daripada tahun lepas sehingga tahun ini, bawa ke tahun ini, kita ke negeri Johor saja. Kita pergi masuk ke daerah-daerah. Alhamdulillah kita masuk sebelum ni dekat Filda Sening, dekat Filda yang dalam-dalam pun banyak sangat sambutan and feedback yang sangat baik. Thank you so much for your all support. Saya nak memang memperkenalkan ini seluruh negeri Johor, sebab kita kan orang Johor kan. Kita nak dan support daripada luar bahasa, daripada korang juga, membawakan saya alhamdulillah boleh membayar zakat di Johor Bahru. Dan insyaAllah soon kita akan buka kedai kek durian Duriami di Pasir Gudang. Alhamdulillah, di Pasir Gudang. Jadi untunglah orang Pasir Gudang tak payah pergi jauh-jauh, ya. Okey, bila kita dah tahu kek durian Duriami, jadi kepada korang yang dah cuba, terima kasih. Yang belum, jadi kita nak bagi tahu sebenarnya cara penjagaan ataupun penyimpanan. Yalah, of course kadang-kadang ada yang makan sikit separuh, nak simpan. Betul. Cara penyimpanan yang betul? Okey, untuk kek durian ni selalu kalau boleh kita akan advisekan makan terus. Okey, contoh kalau tak nak makan, sayang. Orang sayang tak nak makan kek saya. Cantik. Gila tak sayang bentuk macam gini Lama dia tenung kan. Nak makan bagian ujung dululah yang bucu tu kan. Yang kuning ni simpan dulu ke, macam gitulah sebab cantik. Okey, makan separuh. Separuh ni ambil, masukkan dalam piring ke macam tu, makan, enjoy dekat depan TV. Lepas tu ada balance lagi separuh, masukkan dalam freezer. Untuk freezer boleh tahan 1 bulan. 1 bulan. Nak makan, defrost balik and then continue makan. Betul. Sebenarnya dia lebih sinonim dengan minum petang kot. Ya. Minum petang. Tapi dia makan sejuk-sejuk lagi sedap. Betul? Ya. Kena pula cakap sekarang ni cuaca di negeri Johor ni tak menentu. Ya. Panas betul, panas lit-lit. Kalau hujan, hujan. Begitu jugalah kita dekat Keluang ni pun alhamdulillah dapat menikmati hujan, dapat menikmati panas. Dan sekarang ni pun musim durian dah tak ada macam dulu Ya. Jadi untuk stok tak ada masalah lah. Ya, sebab kita guna durian daripada Raub. Ya. Okey, ada beza tau. Sebab yang kita pakai durian di 24 ni, memang di 24 ni kita ambil daripada Raub. Ya, kita faham dekat Johor pun kita ada durian juga, tapi durian dia di 24 dia dengan Musangking dia tak sama macam kita punya ni. Tapi ada sebab lah juga kenapa saya ambil kat Raub. It's because kita dah ada supplier kita sendiri supaya tak putus. Lagi satu, kita dah rasa dia memang lain. Kalau rasa kek durian Musangking dengan di 24 dia memang lain. So kita memang dah kaji benda tu, kita dah rasa. Kadang orang pakai durian kampung, lain rasa tu. Dan sebab itulah kenapa Raub menjadi pilihan untuk One is because of the stock. Satu lagi memang durian di 24 memang orang pun tahu di 24 dia menang dia dekat Raub. Jadi kita pakai durian tu sebab dia berlemak, dia ada pahit-pahit sikit. Dia combination dengan kita punya krim, dengan kita punya kek.
sangat sedap lah. Dia macam padu lah rasa tu. Nampak tak? So bila dah nampak market untuk durian ni dah mendunia, Mendunia, alhamdulillah. adakah untuk perancangan 5 tahun akan datang akan fokus kepada kek durian saja ataupun mungkin akan ada idea-idea baru, bentuk-bentuk yang lain juga? Mungkin selepas ni saya ada very soon kita akan ada satu lagi produk juga under durian, tetapi bukan kek lah, tapi yang lain juga. Nanti tunggukan kita punya Officialnya? next kita punya produk tu. Tapi sebab lepas ni kita nak buka kedai, so kita ada lagi produk-produk makanan lain yang kita akan bawa masuk dalam kita punya cafe nantilah. Tidak kita jual kek sahaja, kita akan jual makanan berat juga. Target selain di Malaysia mungkin nak keluar negara? Ada beberapa negara yang difikir-fikirkan? Seperti sekarang pun influencer, peniaga-peniaga semua dah ke negeri luar. Contoh dah pergi Brunei, dah pergi Sabah, Sarawak. Itu idaman kami. Singapura. Amin. Impian kami juga. Impian yang semua orang pun sama. Peniaga pun semua nak buat benda yang sama. Tetapi sebab kami menjual kek durian, durian kami memang menggunakan fresh. Kita memang tak guna frozen. Jadi itu kita akan terhad sikit kat situ. Doakan mungkin kita boleh usahakan benda tu, tapi sebab kami menjaga kualiti, agak berbeza daripada segi rasa bila kita pakai durian fresh dengan durian frozen. Kalau orang kata sama, pada kami tidak. Ya, memang faham. Itu rasa dulu. Korang rasa dulu kita punya kek durian, InsyaAllah korang faham kenapa kami guna durian fresh. Okey, kita nak borak lama. Sebenarnya masa yang kami ada lebih kurang dalam 15-30 begitulah. Jadi kita nak ke hujung-hujung juga. Sekarang ni kita nak tanya sejujurnya lah, komen-komen daripada netizen. Komen positif yang paling diingati, yang sampai sehingga menyebabkan macam berkobar-kobar semangat nak teruskan, dan komen paling negatif lah kot. Komen paling terasa sangat sampai aku nak buktikan sebenarnya kau salah. Ada tak yang paling diingat sampai sekarang? Okay. Komen positif dulu lah ya. Okay, saya banyak terima. Saya sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada supporter-supporter kek durian Durami. Ada juga datang daripada baker-baker sendiri ataupun peniaga juga. And ada juga yang datang daripada mak-mak. Maksudnya daripada orang-orang tua kan. Orang yang lebih tua, sebab macam saya anak yatim piatu. Jadi support yang macam tu, macam awak teruskan perniagaan ini, awak buat yang terbaik, hendahkan apa itu. Selalunya komen-komen daripada orang yang lebih tua daripada saya ambil itu sebagai satu pesanan daripada daripada parents, daripada ibu bapa. So itu yang buat saya masih ada kat sini. Macam contoh lepas yang saya kena viral hari tu, yang pasal kek durian masam tu, saya mengambil masa agak lama jugalah, 2 atau 3 minggu untuk okay balik, cool down balik, and then kita come back stronger. Selalunya untuk peniaga, kita mental kena kuat. Lepas tu kalau contoh apa-apa terjadi pada kita, jangan kita boleh nak ambil hati, sebab kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Boleh nak menangis, boleh nak nangis, boleh nak marah, boleh nak everything, nak makan banyak ke nak murung sekejap. Yes, boleh. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Betul. Dan bila dah ambil masa tu, make sure you come back stronger. You boleh rehat, tapi jangan berhenti. Yes. Boleh rehat, jangan berhenti. Okay, untuk yang negatif, saya banyak je keterima komen-komen negatif, tapi sejujurnya komen-komen yang melibatkan paras rupa, melibatkan yang macam kau ni, macam melibatkan yang macam muka ke, it's very sensitive. Tak okay, sejujurnya saya pun of course lah komen kan, tapi kita tak adalah sampai macam kenapa mesti nak kaitkan. Dia mungkin dia tahu kelemahan kita dekat situ kot. Mungkin kelemahan tu dia tahu, dia ni tak boleh orang attack diri dia physical. Tapi itu pada saya itu sangat saya tak boleh terima lah. Sebab yelah kita perempuan kan, it's normal lah. Tapi pada saya selain perempuan, kalau kita komen rupa paras ke, sebenarnya you guys tahu tak kalau korang komen rupa paras, sebenarnya korang komen siapa? Pencipta tau. Betul. Sebab kita tak minta dilahirkan aku nak macam gini, aku nak putih. Sebab kita dah dilahirkan sebegitu. So bila you guys, saya pun bagi tahu untuk diri saya lah. Sebab kita bila komen tu jangan sesekali body shaming. Betul. Sebab itu melibatkan dah kejadiannya begitu. Kalau you guys nak komen masakan ke, nak komen apa ke, terpulang itu hak masing-masing. Tapi bila melibatkan, saya pun tak ada terfikir sampai paras rupa paras rupa macam dah lah tak cantik macam begitu, walaupun perkataan tu tak cantik kan, tapi saya sebagai seorang perempuan, saya
menitip sampai saya tunjuk kat husband saya, pasangan saya cakap, tengok dia cakap macam ini. Sebab tu benda tu tak boleh lah. Pada saya, you can say anything. You boleh cakap apa-apa pasal produk makanan. Dia mungkin akan masuk keluar macam tu, tapi bila melibatkan fizikal macam tu, saya terasa sikit lah. Dan bersyukur sebab dapat suami yang sentiasa support tulang belakang juga. Setiap kali ada yang mengecam, akan... Saya bertahan sampai sekarang pun sebab suami saya. Kalau suami saya tak ada pun, saya rasa saya tak continue benda ni. Sebab this is crazy, man. Ya. Sebab business sekarang, kerja gila orang panggil. Kerja gila. Business ni is not easy. Kalau korang rasa senang lah dia, dia viral, orang beratur, meletup. Wah, itu tidak senang. Tidak senang sangat. Macam you memang kena mental you, betul orang cakap gila. You kena gila. If you not gila, you tak crazy, you takkan sampai ke tahap ini. Saya bermula daripada sangat zero. Sangat kosong lah. Kalau tengok booth kita orang, daripada pasar malam sampai kita booth pun dah besar macam tu, itu semua proses. Tapi proses yang kami ambil tu dah makan tahun, dah makan 2 tahun. Kalau orang lain saya rasa mungkin halfway you dah give up. It's not easy to handle durian tau. Tak senang. Tak macam seperti you nak handle ayam, seperti you nak handle daging, roti, tak sama. Ada satu benda yang sangat gila. So saya mendapat support yang sangat luar biasa daripada suami saya. Saya ucapkan terima kasih kepada suami saya, Encik Zakwan Zulkifli, sebab awak ada dengan saya, penguat saya sehingga hari ini. Saya pun ada dekat sini pun sebab dia sentiasa cakap, you can do it, you keep going. Dia memang selalu bagi saya semangat lah. Ada juga saya terima daripada banyak dugaan daripada saya punya kompetitor yang nampak tak boleh melihat saya untuk dekit durian-durian ini lebih jauh. Tapi sesungguhnya korang kena faham, saya ambil apa yang kompetitor saya buat sebagai satu dorongan untuk saya. Saya rasa saya lebih kuat dekat situ. Macam kalau macam tipulah, sebab kita menjual sesuatu ni, kita mesti ada kompetitor. Betul. Dan kompetitor takkan happy dengan apa yang kita capai sekarang. Dan apa yang saya boleh pesan, dan apa yang boleh saya bagi tahu, saya berdiri teguh pun dekat sini sebab saya menganggap kompetitor itu sebagai satu faktor untuk saya lagi nak tunjuk yang lebih terbaik. Dan pesanan saya kepada para peniaga semua, anda kena keep going and tahu apa matlamat dalam perniagaan ni. Buat bagi habis. Kalau you dah mula, make sure you kena keep going. Background music pun main peranan pula. Aduh, tapi itulah sesungguhnya asam garam seorang yang bergerak usahawan. Dia sebenarnya tak kisahlah usahawan ke ataupun you bekerja dengan orang ke dalam sektor awam ke, cabaran tetap ada, stres tetap ada. Betul. Kecaman tu of course, kadang-kadang bukan daripada orang luar. Yang paling sakit adalah kecaman daripada orang yang terdekat dengan kita sebenarnya. Tapi bersyukurlah kalau orang yang dekat dengan kita tu, pasangan kita, sentiasa support walau apa juga kejadiannya. Dan kita sebagai orang yang sebenarnya, you guys kalau rasa nak kejam, you guys try buat sendiri. Betul. Ada orang, pada saya lah, ada orang komen, benda ni lah macam ni saya boleh buat sendiri. You buat. You better, you rasa kalau you nak kecam, it's okay. You rasa macam itu tak sedap lah, tu masam lah. Okay, you buat sendiri, you makan sendiri. Pada kita lah, kita tak mampu nak buat, kita just datang menghargai produk dan kita bayar. Betul. Penat lelah, idea. Idea. Sebenarnya idea. Saya boleh katakan kek durian saya ni, anda beli sebab anda tertarik dengan dia punya kecantikan dia. Sebab tu orang kata dari mata jatuh ke hati. Dari mata jatuh ke hati. Sebab tu bila kita nak menjual something, mesti kita hias cantik-cantik. Kenapa kita nak hias cantik? Sebab kita nak capture mata untuk melihat. Itu pertama, mata. Lepas tu kita baca komen. Oh betul lah, orang kata sedap. So kita baru nak rasa. Kalau dia kalau saya cakap kalau kek durian tu biasa-biasa je, biasa-biasa bulat-bulat, yang bulat-bulat yang macam letak pop durian tu, dia takkan beli. Betul. Dan dia tak akan viral. Betul. So, saya apa yang saya ni hargailah idea saya nak buat duri begitu, nak letakkan dia. Untuk pilih durian dekat tengah ni pun susah tau. Dia memang masa. Pekerja saya je tahu macam mana betapa rumitnya dia. Dan cerewetnya. Cerewet tu untuk bukanlah cerewet, dia teliti. Dia bukanlah cerewet. Dia lebih teliti untuk memastikan KPI itu tercapai. Ya, betul. Okey Musang Queen, kita dalam borak-borak kita pun nak sampaikan mesej lah. Banyak sebenarnya mesej yang dah sampaikan tu. Tapi mungkin last kepada mereka yang sebelum ini mengecam. Okay. Mungkin ada mesej, mungkin dah tertengok video kali ni, dah faham
kenapa, mengapa dan sebagainya. Mungkin ada mesej untuk diorang lah. Mungkin nak terima kasih juga kepada yang mengecam ke. Dan juga untuk usahawan-usahawan yang mungkin nak cuba jadi seperti Musang Queen ke. Okay. Silakan. First of all, saya baru apa yang korang tengok ni, saya baru saja permulaan. Saya masih kerja lagi dalam business, tapi apa yang saya cuba buat adalah saya keep going. Hargai adalah setiap peniaga-peniaga yang cuba berusaha sehabis baik untuk macam menghasilkan makanan, menghasilkan sesuatu produk. Sebab itu melibatkan tenaga, air mata dan juga masa. Dan juga kepada yang kecam-kecam saya, first of all saya juga mengucapkan terima kasih yang ada hati ataupun melihat saya dan cuba untuk mengambil masa dan untuk komen tentang kek durian. Saya hargai sangat-sangat. Ada beberapa komen yang macam saya cakap tadi, melibatkan fizikal ataupun ada yang saya ambil hati. Macam itulah. Okay, tapi cubalah untuk jangan menjadi pembuli lah di dalam social media. Sometimes kita tak tahu apa yang kata-kata kita ni yang melekat dekat hati, yang boleh melukakan hati seseorang yang kita tak tahu. Dan kepada kompetitor, peniaga-peniaga, berniagalah secara sihat. Okay, supportlah each other. Janganlah kita iri hati ataupun ambillah seseorang yang berjaya ataupun sedang proses untuk berjaya, ambil dia sebagai kita punya idola. Seperti saya, permulaan saya sebelum masuk event ni, saya ada idola saya yang sekarang saya dah tengok diorang dah fly high, dan saya menjadikan dia sentiasa sebagai idola. Jangan menjadikan dia sebagai kompetitor ni sebagai satu orang yang perlu kita jatuhkan. Jangan menjatuhkan perniagaan orang lain lah, macam tu. Lagi satu, yang sedang berniaga, teruskan, keep going, cuba hasilkan sesuatu yang berlainan. Kita ada banyak bermacam-macam makanan, cuba hasilkan sesuatu yang unik yang memperkenalkan produk itu sebagai diri you. Dia ada daripada hati. Nampak tak? Musang Queen guys, terima kasih banyak kerana sudi menerima undangan Port Maya kali ini. Kami juga sentiasa mendoakan Musang Queen dan juga Duriami akan lebih mendunia lagi insyaAllah. Terutamanya membawa nama negeri Johor, dan abaikanlah kecaman-kecaman tu. Itu asam garam dalam kehidupan. Apa-apa pun, kepada anda yang nak follow, mereka juga aktif di Instagram. Ya, kita dan ada juga Instagram. di TikTok. Ya, Instagram Kek Durian Duriami, ataupun dekat TikTok juga Kek Durian Duriami. Untuk sebarang kita punya update, next kita punya tour, kita akan update dekat TikTok lah, lebih up to date lah daripada dekat TikTok. So boleh follow kita, boleh baca komen-komen di mana caster banyak yang dah bagi tahu beli dulu. Korang nampak kek durian saya, dia memang nampak pelik sikit, okay, tapi boleh cubalah menggunakan lidah. Kenapa kita nak cuba menggunakan rasa, menggunakan telinga? Kalau kita boleh cuba, kalau kita boleh rasa menggunakan lidah, kenapa kita nak rasa menggunakan telinga? Guna dah lidah sendiri. Ya, guna lidah sendiri. Dan percayalah, anda akan sama juga seperti yang sebelum ini mengecam, belum rasa, join, tapi anda akan berubah selepas anda merasai suapan pertama kek durian Duriami. Dah pernah rasa belum? Pernah. Memang sedap. Tak adalah saya rasa masam pun, itulah tak faham. Mungkin, yelah, of course kan. Apa-apa pun, terima kasih kepada korang yang nak lagi episod kali ni. Siapa lagi tetamu kita untuk Port Maya, korang boleh komen-komen. Kalau untuk episod kali ni korang nak komen pun boleh. InsyaAllah kalau Musang Queen ada masa nanti, dia akan jawab juga dekat ruangan komen. Siapa tetamu episod akan datang, nantikan. Dan korang yang dah follow, terima kasih. Yang belum, sila tekan loceng untuk dapatkan notification paling awal. Port Maya berakhir di sini. Kami juga mengharapkan korang untuk support kami juga di Port Maya, kerana tanpa korang kita tidak dapat berada di sini. Okay guys, kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Musang Queen. Terima kasih juga kepada Pak Maya. Okay, this is the first time actually event yang kita join. Alhamdulillah, terima kasih. Nampak kami Kek Durian, dan insyaAllah kita akan ada lagi pada masa akan datang, sebab location yang Pak Maya akan pergi lepas ni, Segamat, Mersing, semuanya yang tempat yang best-best. Okay, so support Pak Maya, dan terima kasih juga for invitation. Baik, kita jumpa next episode di Port Maya. Bye-bye.